tu nak. Ni boleh PM tepi. Oh, gila bah. Oh, my man. Okay, malam ni aku nak pergi main bowling dengan Dak Arif tu. Sekarang jam menunjukkan dalam baru lepas isyak lah. Okay, jom on the way. Okay, sekarang dah sampai dekat ni Metro Point Kajang. Okay, video gegar-gegar sikit, sorry. Okay, kita nak cari budak yang perasan kacak tu. Budak Ayib nama dia. Dia kata dah sampai tadi, tunggu punya lama. Okay, kita cari dia. Okay, nampak tu. Dia macam tak perasan kita kat sini. Acah-acah main phone lah dia. Acah-acah main phone lah dia. Inilah budaknya tu. Inilah budaknya itu. Budak sangat. Okay, kita nak pergi mana? Tak dengar ni. Kau kena kuat sikit suara kau. Kau pergi Metro Point. Okay, kita nak pergi main apa sebab ni? Main phone. Okay guys, kita dah sampai dekat Wonderland. Woo! Tapi bukan ni lah yang kita nak main. Kita main dekat dalam ni lah. Dekat dalam ni kita main. Karaoke pun ada guys. Okay, siapa-siapa jangan lupa datang sini. Jangan lupa. Jangan lupa. Kita dah sampai. Tapi tak ada siapa yang main lagi. Nampak start dah. Okay, sekarang kita nak start kita punya bowling. Macam mana Rip? Main bowling? Kita nak main bowling tapi ada tournament berapa hari ni. Tak ada rezeki. Jadi kita tukar plan. Yang sebenarnya tak plan. Ya, inilah Bowling plan B kita. Bowling kecil kan? Penuh. Hari ni penuh. Okay, macam mana kita nak main? Kita tengoklah macam mana. Apa yang anda lakukan sebenarnya? Tadi sebenarnya nak pasang bola tu. Bola tu mengelak. So, Tak tahu nak ke mana bola dia. aku panggil kat aku kan? Oh, parking sendiri lah. Apa yang tempat aku kau jalan? Kalau tak aku lagi tu. So up. Apa dia tu? Tolong kita ni kena berusaha walaupun dia makin jauh kita datang mendekat. Walaupun dia tak nak kita kata nak. Mantap. Guys, inilah bowling ya. Kalau yang mana yang tak tahu, inilah bowling. Tadi kita main apa dah tadi? Okay, ni pakcik ni handsome, pakcik handsome. Siapa-siapa tahu. Pakcik ni paling kuat tau, tengok Siapa-siapa kenal pakcik ni boleh PM tepi. Oh, gila bah. Bah masuk bah tu. OL tu. Ya. Okay, baru habis tengok orang main bowling tadi. Kalau kita tak main bowling kita belajar orang. Tadi kita ajar orang. Okay. Jadi kita akan jumpa esok guys. Okay. Okay. Okay, ni lift Ni lift. Lift bowling bila sopan lah. Sekarang kita nak pergi kedai ni, swiper ni. Swiper, stop swiper. Siapa ada nak kerja kosong ni, gaji 3,000 mahal, gaji dia mahal. Yeah, semua pasal phone. Kalau nak pasal laptop, tempat lain, okey? Baru lagi atau tengok kosong sikit tadi. Okay, lepas ni kita nak pergi mana, Rip? Lepas kita dah pergi ke Maidin. Maidin tutup. Tadi kita pergi kedai swiper tu nak tengok-tengok phone. Nah, hilang ni. Kita nak pergi ke Sushi King. Oh yeah, Sushi King. Apa benda datang ni? Semua benda tutup ni, apa benda ni? Benda. Tapi hati masih terbuka lah. Okay guys, sekarang kita dah habis main snooker. Bukan bowling ya. Walaupun niat asalnya bowling. Niat asal nak main bowling, tapi bowling tak tahu lah. Tiba-tiba ramai lah hari ni. Ada tournament. Ada tournament. Tak ada tournament, macam hari family lah, family day lah tengok.
Aku rasa macam kelab lah, kelab. Macam kelab malam lah, kelab malam. Kelab bowling, kelab bowling. Bowling, okey. Okay. Mungkin kita tengok tu bila kita akan main bowling esok ataupun lusa. Tapi nak bagi tahu sebelum video ni ada satu lagi video. Tapi yang cameraman tu dia tak bagi lagi. Dia mention. Aku tak puas hati betul. Mention eh. Nak je aku letak muka kat sini. Mention nama dia, mention nama dia. Mention nama. Aminul. Okey. Tangan pun dah lagu. Okey. Kita jumpa yang main bowling yang betul-betulnya bowling. Tadi tu tak betul. Okey, apa? So, faham.